dunia akan berakhir. Dalam satu hadis yang panjang ini, Rasulullah menceritakan satu ketika hari hampir kiamat, berlaku satu peperangan yang besar di antara manusia. Tuan-tuan lihat, saya tak baca semuanya. Syahid saya ialah ketika burung melintas kawasan peperangan, burung akan jatuh mati. Faqatuluna maqtalatan azimah lam yura mislaha hatta inna at-tayr la yamut bijanbatai fama yaghrub illa wa qad kharra mayitan, dalam hadis yang mulia. Dan sekiranya peperangan ini mengakibatkan kemusnahan manusia yang ramai, kata Rasulullah, gambarannya sekira burung lalu ke atas tempat peperangan, burung akan jatuh mati. Apakah maksudnya toksik nuklear akan menyebabkan burung itu jatuh atau sebaliknya? Menggambarkan peperangan akan berlaku. Rasulullah memberikan peperangan akan berlaku. Tuan lihat satu persatu, baca, tak ada masa untuk saya sebut satu persatu, tapi syahid kita ialah kematian yang ramai. Dan burung juga mati. Burung tidak selamat bila lalu kawasan peperangan, jatuh ke bawah. Dan dijangkakan peperangan ketiga, dunia ketiga berlaku, kita kembali zaman tanpa ada sebarang teknologi.